Kubah kukuh setinggi 10 meter dengan keluasan 20 meter yang akan dihiasi dengan pelbagai flora dan fauna, khususnya bunga raya, bakal menyambut ketibaan pemimpin dunia pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 hujung Oktober ini. Tambah menarik, kombinasi penggunaan 80 buah panel LED yang akan membiaskan visual air terjun menjadi antara perhatian utama pada sidang kemuncak itu. Menurut Ketua Sekretariat Induk Logistik ASEAN, Raja Saiful Rizwan Raja Kamaruddin, membawakan konsep ASEAN merentasi zaman. Sidang kemuncak kali ini akan mengadaptasikan sepenuhnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang akan membawa para pemimpin dunia meneroka evolusi ASEAN dari zaman berzaman. Jadi kita gunakan scaffolding untuk dia punya rangka asas. Dengan cover luar itu kita gunakan strengthened PVC. Satu dia sebab kita nak bagi ada transparent supaya kita nampak Twin Tower, bandara berkembar di belakang dan keindahan Taman KLCC. Dalam masa sama dia cukup kukuh untuk, ialah sekarang dah masuk musim hujan. Sebab dalam kubah tu nanti kita akan bawa konsep flora dan fauna, dengan kita letak banyak peralatan-peralatan moden LED. Kita ada immersive tunnel. Jadi bila leaders masuk berjalan, tunnel tu akan berubah ikut pada konten yang kita buat pada hari itu. So kita cadangkan contoh dia pada ada macam sungai mengalir, yang sebab kalau kita lihat semua negara-negara ASEAN ni begitu rapat dengan sungai. Jadi kita nak bawa sungai itu dalam konsep kita. Dan hari kedua kita akan masukkan something yang lebih moden dan seterusnya lah sehingga sampai ke akhir sidang kemuncak. Katanya lagi, penggunaan bunga rasmi negara, bunga raya, dikekalkan pada sidang ini termasuk tumbuhan segar yang lain yang dibawa dari Cameron Highlands hingga Kuala Lumpur bagi memberikan makna kepada keharmonian kesepakatan ASEAN yang telah terbina sejak 1967. Dia dah mula daripada Jumaat lepas. Kontraktor mula masuk Jumaat lepas dan yang binaan ni yang kita lihat ni yang bermula daripada hari Jumaat lah. Yang cabaran ni nanti bila kita nak mula bawa masuk bahan-bahan organik ni lah, bunga-bunga tumbuhan tu kan, dan dalam kubah tu kita akan sentiasa ada penghawa dingin sebab nak pastikan tumbuhan tu tak nak mati. Kita gunakan kepakaran daripada syarikat swasta, syarikat tempatan 100% syarikat tempatan, dan untuk bekalan bunga dan tumbuh-tumbuhan ni semua kita ambil daripada nursery-nursery di sekitar Kuala Lumpur hinggalah ke Cameron Highlands. Jadi kita kena tukar tiap-tiap hari. Jadi kita dah secure dah bekalan sepanjang 10 hari itu untuk pastikan tak ada kekurangan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi latihan simulasi, pergerakan dan crowd control, taklimat dan walkabout sebagai persediaan untuk sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC Ibu Negara pada Isnin. Sidang kemuncak ASEAN ke-47 serta sidang kemuncak berkaitan dijadual berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pada 26 hingga 28 Oktober ini.